Ramai orang beli rumah pertama untuk duduk sendiri. Tapi korang tahu tak? Korang kena bayar RM1,500 selama 35 tahun. Kalau korang beli rumah untuk pelaburan pula, sewaan dibuat RM2,500, tolak ansuran bulanan RM1,500, korang rasa duit poket boleh dapat sampai berapa? Projek pelaburan yang paling hot pada tahun 2025 ni bertapak di prime location, dekat dengan Taco Park di mana boleh dipanggil sebagai syurga membeli belah. Sangat-sangat berpotensi untuk kenaikan value. Korang boleh bayangkan tak dalam masa 5 tahun kawasan matang macam ni berapa harga dia. Nak jual lepas tu boleh tukar pada cash flow yang lebih besar. Gaji 4K boleh dapat cashback sebanyak RM180K. Tak ada modal, nak start bisnes, nak kahwin, nak beli kereta, nak settle hutang. Ramai terfikir cara lebih mudah adalah guna duit simpanan, personal loan ataupun hutang kad kredit. Tapi pernah terfikir tak? Beli rumah boleh dijadikan sebagai solution untuk modal korang. Dari pinjaman rumah korang, korang boleh dapat daripada cashback property. Daripada ansuran terus dijadikan sebagai pendapatan korang. Pelanggan kami dah beli dan terus buat rental dan Airbnb. Klik link kami dengan segera untuk free consultation.